Terima Kumbang, Penang FC sedang giat berusaha untuk memperkuatkan skuad mereka. Antara nama yang kini di dalam radar mereka adalah Arif Farhan, Fazrul Amir Muhammad Zaman dan Bruno Suzuki. Penang FC percaya ketiga-tiga pemain ini akan memberi satu dimensi baru yang sangat diperlukan dalam pasukan mereka. Arif Farhan dengan kebolehan menyerang dari sayap kiri menjadi pilihan utama untuk menambah ketajaman serangan pasukan Penang FC. Manakala Fazrul Amir yang terkenal dengan kestabilan di tengah padang dan kemampuan beliau mengatur tempo permainan akan menjadi pemain yang mengawal ritma pasukan Harimau Kumbang di bahagian tengah. Dan Bruno Suzuki, pemain import yang berbahaya di depan gol, dijangka memberi banyak ancaman di jentera serangan. Selain itu, Dylan Weisselhorst yang memberikan impak besar pada musim lalu kini dikatakan sedang di dalam peringkat akhir rundingan untuk memperbaharui kontrak beliau bersama Penang FC. Jika semua yang berjalan lancar, Weisselhorst akan terus kekal bersama Penang FC. Perpindahan dan perbaharuan kontrak ini menunjukkan Penang FC sedang membuat persiapan matang untuk musim depan. Mereka bertekad untuk bangkit dan bersaing di kelompok teratas Liga Malaysia. Penang FC is getting ready for a big season ahead.